Banyak orang komen perang kan, perang US dengan Iran sekarang ni. US dengan Iran. Kita boleh tengoklah kuliah-kuliah asatizah kita untuk tahu Iran ni baik ke jahat ke. Ini bukan tajuk dia kita nak cerita sekarang lah. Lain kali kita boleh cerita dia baik ke jahat ke, itu kita boleh cerita pada sesi yang lain. Cuma satu je, Iran mungkin akan kalah. Dia rugi besar. Dia rugi besar lah dengan peperangan ini. Sebab tu, kalau kita melihat ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kepada kita untuk berusaha, kerja kita berusaha. Dan kalau kita tak dapat apa yang kita usahakan itu, Allah takdirkan kita tak dapat apa yang kita usahakan. Dia kena senyum. Walaupun dia tak tunjuk ke orang. Dia kena bergembira kerana itu ketentuan yang Allah Subhanahu Wa Taala hantar kepada dia. Cuba kita letakkan diri kita dalam situasi itu. Dalam situasi yang sukar sebagai contoh. Situasi yang kita hilang benda yang kita nak. Ataupun kita dah prepare betul-betul dah. Prepare betul-betul. Tapi tak dapat apa yang kita nak. Di sinilah datang pentingnya apabila tawakal berada di dalam jiwa kita. Artinya kita tak buat salah apa-apa pun. Allah Ta'ala takdirkan pada ketika itu kita tak dapat yang tu. Ajaban li amril mu'min. Inna amrahu kullahu khairul lahu. Dalam hadis Nabi SAW sebut, sangat ajaib urusan orang mukmin. Kerana setiap yang berlaku kepada orang mukmin itu baik untuknya. In asabahu khair, syakar. Datang kepadanya kebaikan, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, fahuwa khairul lahu. In asabahu syar, kalau datang kepadanya keburukan, sabar. Dia bersabar. Itu yang terbaik untuknya. Dan tidaklah urusan itu berlaku melainkan kepada mukmin sahajalah. Yang apabila datang kebaikan dia bersyukur, datang keburukan dia sabar. Kan banyak benda di luar. Kadang-kadang benda berlaku di luar kawalan kita. Kita usaha betul dah. Orang cerita lah, ni bukan cerita kita yang nak main kuliah. Orang kata menyanyi, contoh dia. Menyanyi, dia pandai betul menyanyi. Dia dah training menyanyi. Orang kata hang mesti nanti menang punya menyanyi. Tak kisahlah menyanyi ke mengaji. Yang pakai suara ni, seni suara. Menyanyi, mengaji, bersungguh-sungguh. Sanggup tak makan, jaga minum. Hari pertandingan. Pertandingan tilawah ke apa. Hari pertandingan, tiba-tiba kena infection, batuk. Suara jadi tak sedap. Suara jadi tak sedap, kalah. Contoh situasi macam tu. Apa yang dia perlu buat? Senyum je lah. Sebab memang Allah Ta'ala nak aku kalah time ni. Dia dah usaha betul-betul dah. Tiba-tiba tak jadi. Memang Allah Ta'ala nak hantarkan kepada aku kekalahan pada ketika ini. Ujian tu memang address elok-elok, letak dalam sampul, hantar mai kat aku. Terimalah. Itu untuk dia. Begitu juga dengan perkara-perkara yang lain. Kita berusaha, kemudian kalau kita kalah dalam usaha itu, tak mendatangkan hasil, itu Allah Ta'ala hantar kepada kita. Tetapi, kalau tak berusaha, tak menang terus. Senang cerita. Banyak orang komen perang kan, perang US dengan Iran sekarang ni. US dengan Iran. Kita boleh tengoklah kuliah-kuliah asatizah kita untuk tahu Iran ni baik ke jahat ke. Ini bukan tajuk dia kita nak cerita sekarang lah. Lain kali kita boleh cerita dia baik ke jahat ke, itu kita boleh cerita pada sesi yang lain. Cuma satu je, Iran mungkin akan kalah. Dia rugi besar. Dia rugi besar lah dengan peperangan ini. Mungkin dia akan menang moral akhirnya. Dia akan menang moral di mana US pun dah malas nak lawan dengan hang, berhabis senjata aku, biar aku stop perang. Aku stop perang, patah balik asal. Hampir kawal lah Hormuz tu sesuka hati hang. Contoh, Iran mungkin akan kalah, Iran mungkin akan menang. Tapi kemungkinan untuk kalah dan menang ini hanya datang apabila dia start lawan lah. The moment dia start lawan, A atau B, menang atau kalah. Tapi bagi negara-negara yang tak lawan, macam mana pun dia takkan menang. Dia takkan menang. Dia akan tetap berada di bawah US. Itu sifir dia. Lawan tidak bererti kita akan menang. Mungkin lawan itu kita akan kalah. Kalau tidak memahami percaturan alam ini, mungkin akan kalah. Tapi tak lawan, memang confirm kalah. Baik. Saya nak tekankan sedikit tentang ikhtiar. Tadi kita tengok
perjalanan muka bumi ini Allah Ta'ala dah tunjukkan kepada kita. Kadang-kadang kita jahil. Ataupun satu generasi jahil. Mungkin generasi itu anggap rupa-rupanya tsunami ni jadi macam ni saja. Jadi kita kena bersabar. Manusia kaji, manusia siasat. Ini dalam bab taskhir. Allah Ta'ala aturkan alam ini. Rupanya Allah Ta'ala telah aturkan alam ini. Sebelum jadi tsunami, ada gelombang dalam laut. Kan? Ada gelombang dalam laut. Rupa-rupanya gelombang dalam laut itu boleh diukur. Letak buoy ke apa ke tengah laut, boleh ukur ada gelombang itu. Rupa-rupanya informasi daripada itu boleh dihantar ke tempat lain. Pakailah apa Bluetooth ke, pakai apa sahaja teknologi yang ada untuk nak hantar maklumat. Rupanya sejam sebelum berlaku tsunami, kita dah boleh tahu. Manusia semakin bijak, dia boleh tahu. Oh, kita boleh tahu. Rupanya kita boleh pindahkan orang sebelum berlaku. Manusia, apabila dia semakin bijak, dia boleh tahu. Perkara-perkara yang dahulunya dianggap orang tak tahu. Akhirnya orang tahu. Dengan ilmu pengetahuan yang ada. Agama membenarkan ini. Tetapi ada beberapa perkara yang agama larang kita. Ikhtiar. Tentang ikhtiar ada beberapa perkara. Satu, memberikan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala mengatur dan mengetahui perkara gaib dan menentukan perkara gaib kepada makhluk. Ini syirik. Yang atur itu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mengetahui perkara gaib Allah Subhanahu Wa Taala. Aturan Allah itu hanya Allah yang buat, tak ada wakil. Tak ada wakil yang buat, Allah Taala yang buat. Apabila kita bagi hak itu kepada makhluk, dia jadi syirik. Man 'allaqa tamimah faqad asyrak. Siapa yang gantung tangkal, sama ada dengan harapan tangkai itu berkuasa untuk tolong dia. Ikhtiar, tangkai itu berkuasa tolong dia. Ataupun dia anggap Allah Ta'ala yang tolong dia, tapi tangkal ni dia bagi kesan untuk Allah Ta'ala tolong dia. Dia bagi kesan kepada Allah Ta'ala. Ini syirik. Man ta'allaqa syai'an faqad wukila ilaih. Sesiapa yang menggantungkan sesuatu, Allah Ta'ala biarkan dia, hang ambil lah hang dengan benda yang hang gantung tu. Benda yang gantung itulah jaga hang, bukan lagi Allah Ta'ala. Berlepas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini satu. Syirik. Ini pertama, syirik.